Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Zenta Gaming. Tak apa pasal kat bawah ni. Okey pun. Relax. Apa pasal tak relax sangat tu? Alright guys, so video kali ni Zenta ada collab grup Zenta dengan grup lain. Kira ada dua grup yang akan collab, iaitu WMCM dengan WEOC. Okay, siapa yang kenal WEOC tu? WEOC tu Wira Evo Club Malaysia. Wira Evo Official Club. Wira Evo Official Club, iaitu owner dia adalah Misha Garage guys. Siapa yang kenal kat TikTok Misha Garage, followers dia 11k kot, tak kenal kan. So WEOC Azim nak jadi kawan boleh. Zenta ni berkenalan, berkawan, friendly orang kata. So ini event apa? Ini event collab saja. Collab yelah, dia nak ambil gambar buat video kan. Apa event apa yang macam lumba ke apa, tak ada. So korang, event ni santai je. So Zenta akan review kata-kata dia orang. So korang sebelum tu sebelum kita teruskan video ni, korang yang tekan button subscribe, like, comment and share. Okay, share kat korang. Okay, so siapa yang minat WEOC korang boleh komen. Siapa yang minat WMCM korang boleh komen. Takkan Zenta nak kenalkan WMCM kan? WMCM tu famous. Takkan tak kenal lagi? Tak kenal. Okay, Zenta kenalkan Wira Malaysia. Wira apa? Wira WMCM, Wira Malaysia Club Malaysia. Wira Malaysia Club. Zenta pun lupa. Okay, tak apa. Astagfirullahaladzim, pasal aku lupa. Sorry duk. Yelah, banyak sangat hal-hal terjadi 2-3 hari ni. Okay, so banyak lagi Zenta nak kawan sebab Zenta baru masuk kan. Zenta baru masuk tak lama pun, baru je. So ni dia buat event, buat collab lah. Zenta pun free. So kalau korang suka tengok Zenta collab dengan klub lain, korang ada yang kenal, baik dua ada yang kenal, korang boleh komen suka. And then korang minat klub yang mana? WMCM ke WEOC? Korang minat klub mana? Ya, boleh Zenta tahu kan. Ada yang minat WEOC, ada yang minat WMCM kan. Sebab ramai yang still ingat Zenta dalam WMBC. WMBC tu dah lama bubar kan. So bolehlah kita lupakan dan jadikan kenangan saja ya geng ya. So geng, okay, so ada yang nak berkawan boleh. So korang kalau nak join WMCM boleh, pastikan kereta korang clean tu macam mana, macam Zenta ni lah. Okay, nak masuk klub lain pun boleh, ikut korang. Banyak je klub Wira-Wira CPM ni, banyak. So guys, kalau korang join, korang boleh macam-macam kemudahan, iaitu boleh kenal orang baru, boleh dapat kasyat rahim, boleh collab, ada geng lah. So ni WEOC ID. Okay, siapa tak tahu WEOC, dia minta claim. Okay, dia nak claim RM5 dia sebab masa tu video sebelum ni Zenta ada buat perlombaan kan. Zenta dah bagi dekat nombor 1. So ni Zenta belum bagi kat nombor 2. Zenta dah janji time tu nombor 1 RM10, nombor 2 RM5. Okay, so kalau korang nak Zenta buat event perlombaan lagi, korang boleh komen. Dan siapa yang belum tengok event perlombaan tu, korang kena tengok. Itu event yang paling best tau. Sebab dia dalam event ada cinematic, ada perlombaan, lompat geng, lawak gila. Kereta-kereta, and then kita boleh tahu kereta siapa yang laju, kereta dia laju. And then kita boleh test dia buat kereta lah. So kalau korang nak Zenta buat, Zenta nak korang support video tu ramai-ramai je. And then bukan video tu je, semua video Zenta korang support. And then korang kena follow Zenta kat TikTok. Tahu? Sebab Zenta post event semua kat TikTok. So guys, ni kita jangan tengah set up kereta dulu, kita borak-borak santai. And then Zenta akan bayung cinematic. And then last kali Zenta akan review kereta satu-satu. Okay, korang mesti tak sabar nak tengok apa yang ada dekat kereta-kereta dia orang ni. Sebab kereta-kereta clean ni korang ingat kosong lah. Kereta clean biasa je lah, kosong je, design biasa. Sabar be, relax be. Kau tak tengok lagi kereta clean punya detail macam mana. Okay, sekejap lagi Zenta tunjuk. Korang mesti tergamam punya. Korang mesti wow, aku nak belajar ni, buat macam ni. So boleh guys, nak belajar slow. Banyak je orang buat tutorial. Okay, kat TikTok, kat YouTube, buat Wira detail kan, Wira clean, korang boleh follow kan. So kita bagi dia set up dulu. And then lagi kita lepas tapi ni kita buat drone view cinematic guys. Kalau korang suka cinematic, korang boleh komen suka cinematic Zenta ni best. Kalau korang teringin nak join cinematic Zenta, korang kena join event Zenta. So Zenta ada buat event terdekat, iaitu 19 dengan 20. Korang kena join. Ada event wajah, ada event bus,
ada event Wira Design. Wira Design tau, bukan Wira Clean. So Zenta akan buat Wira presenter kat situ. Korang join, okay? Kat situ Zenta T3 tu Zenta akan buat cinematic. Korang relax je. Cinematic Zenta payung mesti lebih 5-6 ke video ke, tengok bergantung pada masa. Okay, alright. And then korang punya ketetapan lah. Kalau korang dengar arahan, okay lah. Kalau korang dengar arahan senang Zenta nak handle. Korang tak dengar arahan susah ke nak susunan, susah. So guys, korang dengar lah arahan kalau Zenta buat event tu guys. Alright guys, bukan event saja tau. Event ada hadiah, ada kategori. Setiap kategori menang RM10, RM5. Kan macam event wajah, kereta paling lawak RM10, kereta paling rare RM10, kereta paling laju RM10, weh, paling detail RM10. Korang banyak peluang nak join. Banyak. Ada Zenta akan pilih, jangan risau. Bukan Zenta pilih saja. Korang boleh buat dekat group WhatsApp channel. Group WhatsApp channel kat mana? Dekat link dekat description. Link description pun tak tahu. Aduh, payah Korang kat bawah video ni ada, tekan bawah tu, tajuk tu, and then ada link kat bawah tu. Kat situ ada link nak pergi Zenta punya membership, nak join boleh. Ajak lah yang cinematic tu. Okay geng, so diorang dah habis susun. So kita sambung borak. So kalau nak join membership, nak join WhatsApp channel pun boleh. WhatsApp channel tu WhatsApp yang korang boleh tahu Zenta post apa dekat situ. Lagi senang lah, Zenta pun boleh cakap dengan korang kat situ. Cuma korang tak boleh reply lah. Korang boleh react pakai emoji saja. And then ada social bus. Social bus tu apa? Tempat korang nak tolong Zenta kumpul modal untuk beli barang-barang YouTube lah. Nak donate, nak bersedekah untuk dekat Zenta kiranya lah. Kalau korang baik hati, semoga korang rezeki lah. Okay, so sekarang ni kita akan mulakan. Kita punya sesi review Wira. So kat sini kita ada WMCM punya kereta Wira yang pertama. Ini bukan Wira sahaja geng, ini Wira Evo geng. Belakang dia Evo geng. Steady. Bukan. Okay, depan belakang Evo. Ini nama Evo geng. So korang komen nak kereta yang mana dalam video kali ni. Sebab setiap video Zenta nak minta korang pilih mana kereta yang lawa-lawa. Bukan sebab apa, mungkin Zenta nak bagi hadiah dekat dia. Bukan biasa-biasa geng. Sebab tu Zenta minta korang support. Tengok video Zenta semua daripada awal habis Okay, so kat sini kita ada BMCM yang kedua. Kereta hijau ni warna dia memang menarik. And dia support Palestine guys exhaust dia pun boleh tahan besar. Okay, ni kereta yang ketiga. Lampu dia lawa real. Okay, WMCM Malaysia Rally ada Sarawak. Korang tengok lah, detail tu kan detail biasa-biasa. Kau tengok depan kan real tu geng. Kalau kau gila lawa tu. So ni gempak gila. So yang ni ni nak kena review juga ke? Geng? Wira nak review juga ke? Aduh Okay, so kita ada Wira SE Siapa punya ni buruk gila sial. Buruk? Saya cakap buruk. Tengok lah warna purple-nya dengan meter 3 beradiknya, dengan sunroof kedai RM2 punya sunroof. Lampu albino Shopee. Exhaust machine gun. Mana tak ada yang buat machine gun ni masa perang dunia kedua katnya. Kereta buruk ni berjual kat besi buruk je lah. Ada apa ni? Komen sikit ada apa? Tolong nak buang semak dalam event ni. Rainbow kopi. Aduh, ni gempak. Hijau lumut guys. Hijau lumut dia lawa tu. Ni gempak geng. Okay, kita ada WMCM. Memang TikTok padu meletup macam ni. Macam tu. Macam tu. Dia macam tu. Okay, so baik tu depan dia. Ni kacuk style ni geng. Okay, steady. Kita tak habis review lagi. Kita boleh review WEOC punya kereta. Kita review WEOC punya kereta ni memang lagi gempak. Okay, so kereta yang seterusnya. Ada turbo tu. Baik tu.
2 biji turbo kat depan tu. Turbo ke apa? Lubang untuk apa? Tak tahulah. Dah tak tahu kat TikTok keluar api kan. Ni baik tu. Ni Wira apa tu? Lawa tu. Apa pasal Wira purple lagi buruk Yang lain semua lawa. Merah ni pun menyala geng. Menyala ni. Siapa punya ni? Aron ke? Aron tak silap. Okay. WMCM crew. Baik tu. Apa dia tulis ni? Sembilu. Sembilu. So on ni dia Sembilu guys. Tak silap. Zenta. Sorry do. Aduh geng. Diorang panggil lah. Sorry do. Dia nak jadi model. Faham lah. Zenta baru baca. Review kereta kot. Boleh. Okay, kalau boleh ngam lah. Baik tu geng. Lawa tu kereta ni. Kereta ni lagi lawa. Semua kereta lawa tu. Ada fungsi kan. Gempak pun. Okay. Sorry baju. Kenapa Zenta tak perasan cek kan? Dia tak perasan cek. Okay. Drone kita drone. So Zenta benda boleh drone nak review Zenta tak terfikir lah time ni. Okay. Zenta tak terfikir. Sorry. So kita review pakai drone. Alright. Lawa tu. Kita review balik. Lawa tu. Lawa tu. Tengok. Ada lubang juga kat depan dia tu. Okay. So kita nak review belakang dia ni. Dia tulis apa? Kuajak. Kau tahu tak maksud kuajak tu apa? Kurang ajar macam tu. Kuajak. So WOC kan. So kita akan pergi ke WOC. Alright. Kata pink ni menyala habis. Lawa juga kata SBG Garage. SB Garage tu apa? Tak tahulah. Tapi mungkin ada WOC Wira Evo Official Club kan kita cakap. Betul lah. So kita seterusnya. Okay, ni ID ni kita tak silap. Lawa-lawa okay. Korang boleh tengok. Korang boleh survey mana korang nak try tiru. Korang nak tiru lah. Nak tiru ni Geng Tianggul. Geng Tianggul tu apa pula? Okay. So seterusnya kita warna kelabu ni. Baik, lawa. Alright, kru Terengganu. Korang tengok, ada dari Terengganu, dari Penang, dari Johor, macam-macam Satu Malaysia kan, kita satu Malaysia. So ni ni lawa tu. Ni apa, lubang apa ni? Lubang hidung ke apa ni? Lawa tu, dia punya meter leader geng. Leader ni Misha ke? Bukan kita Misha lain ke? Misha tak join kot, ni leader je kot, bukan admin kot. Dia ada stiker Karozeria. Okay. Lawa tu. Ini style. 1, 2, 3, 4, 5 biji Ini tu beradik dia. Dia sapu 5 biji terus tak reset. Ni 4 biji. Okay. Lawa. Korang boleh lah nilai sendiri kata-kata dia orang. Inilah dinamakan Wira Clean guys. Okay. Ada stiker P bang. Habiskan dulu lesen tu. Tambah depan je. Belakang tak tambah lah. Astaga. Belakang tak tambah lah. Okay. So ini sajalah kita punya review kereta settle. And then asal ni through WOC makin sikit guys. So biasalah, faham lah. Mungkin dah lama sangat kot dia tunggu kan. Handphone pun kentang, panas terkeluar sendiri. Itu Zenta faham. Jadi salah satu penyebab lah. Sebab tu nanti Zenta 100k subscribers dia tak ada surprise. Tiba 100k GWP. Itu kalau apa ni, kalau video Zenta banyak view lah. Ini kalau setakat berapa je. Korang pun tak tengok lawan sampai habis. Ada iklan korang skip. Macam mana Zenta nak buat giveaway handphone kan? Tapi yang pasti Zenta bagi tahu awal Zenta buat giveaway Hot Wheel. Hot Wheel Zenta akan bagi giveaway untuk korang. So kalau korang nak join, nanti Zenta akan buat satu video khas untuk giveaway punya syarat. Alright guys, so kita akan teruskan menunggu and then Zenta akan payung lagi 2 cinematic untuk anda siap susun. Sebab tadi 2 cinematic tu awal-awal tu yang belum siap susun. Ni cinematic untuk siap susun. Okay, let's go check it out. Kalau suka tekan button like sekarang.
Okay, so dah habis lah kita punya cinematic, and then dia orang pun semua dah gerak. So sampai saja video kita. Korang jangan lupa subscribe, komen, share kalau korang suka. Terima kasih tengok daripada awal sampai habis tu. Dan betul-betul ni, terima kasih lah. Semoga korang makan rezeki, dia panjangkan umur. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. So jangan lupa support dia, tekan link di bawah. Siapa yang ada duit lebih tu, rezeki lebih, boleh lah share dekat social bus ataupun jangan membership yang semurah RM5. So guys, jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.